Jadi soalan seterusnya yang selalu sangat saya dapat. Apakah tips untuk nampak natural bila bercakap di depan kamera? Okey, ini adalah benda yang sangat penting apabila you nak tingkatkan you punya personal branding, you nak buat marketing, you nak buat sale, terutamanya di platform online. Jadi, macam mana nak nampak natural bila bercakap di depan kamera? Selalunya apabila individu tersebut mempunyai masalah untuk bercakap depan kamera, dia ada dua sebab. Yang pertama adalah dia memang tak tahu nak cakap apa. Dia tak ada point. Yang kedua pula, individu seterusnya adalah mereka yang memang faham, memang tahu nak cakap, ada pengetahuan, ada knowledge. Cuma dia tidak tahu nak keluarkan point yang mana satu dulu. Jadi itulah sebabnya kita kena sediakan list of soalan-soalan yang kita nak kena cakap, kena jawab untuk buat konten video bercakap secara natural di depan kamera. Yang kedua adalah apabila you nak bercakap lancar depan kamera, you kena pastikan tempo bercakap haruslah ada struktur. Macam mana? Okay, kalau dulu bila saya buat live ataupun bercakap, buat konten, saya lebih suka ataupun selalu bercakap dengan fasa yang laju. Sebagai contoh, hai, jadi dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda, perkara yang saya nak kongsikan adalah sekian-sekian dan sekian-sekian. Okay. Jadi cuba bayangkan, kalau kita bercakap dengan laju, mungkin kita akan ada satu masalah tersasul. Yang kedua adalah kita akan hilang point dengan cepat. Jadi apa yang saya dah perbaiki sekarang, teknik yang saya guna adalah apabila saya bercakap, saya akan bercakap dengan fasa yang sederhana dan setiap kali saya bercakap, setiap 2, 3 ataupun 4 ke 5 perkataan, saya akan berhenti supaya saya ada masa untuk berfikir apa next point yang saya nak bercakap supaya saya boleh mengurangkan filler words untuk mengurangkan perkataan itulah yang akan membuatkan cara percakapan kita nampak lebih natural ketika bercakap di hadapan kamera dan juga bercakap di hadapan orang ramai. Dan of course kita kena saluti penyampaian kita dengan intonasi suara, nada suara, body language dan pergerakan tangan supaya kita punya konten jadi lebih natural.